Okey geng, jumpa lagi dekat channel Abang Khairul. Okey, sebelum tu Abang Khairul nak kenalkan diri dululah. Okey, Abang Khairul ni adalah seorang salesman ataupun jurujual motosikal. Jadi Abang Khairul akan buat orang kata apa, review santai, lerek-lerek kita kata kan. Kan yang paling penting sekali dengan harga lah. Abang Khairul akan tahu bagi sekali dengan harga. Harga dekat tangan Abang Khairul ni. Tapi di penghujung video lah, sebelum kita tengok dia punya harga, kita akan tengok dulu spek apa yang ada pada motor ni, design dia macam mana, lampu macam mana, meter dia macam mana kan. Jadi kita akan tengoklah semua tu dulu. Tapi on paper lah. Abang Khairul akan tengok on paper lah apa yang tertulis di atas kertas. Itu yang Abang Khairul akan bagi tahu lah. Abang Khairul akan study, Abang Khairul akan check balik, dan Abang Khairul akan sampaikan dekat hamba. Jadi hangpa boleh lah buat pilihan. Okey, jadi yang mana belum subscribe Abang Khairul boleh subscribe dulu. Yang mana belum follow boleh follow dulu. Mana tahu kena info-info Abang Khairul ni sesuai dengan hampa, dengan mata, dengan telinga hampa, boleh jadi rujukan lah untuk hampa dapatkan motor yang sesuai dengan diri hampa. Sebab sekarang ni kalau kita tengok ni, orang sekarang ni lebih suka paksa orang lain beli apa yang dia minat. Itu yang kita susah sikit sekarang ni. Macam Abang Khairul akan beli minat Abang Khairul takkan beli minat orang lain punya. Sebab kadang-kadang kita punya saiz macam ni, kita nak naik motor macam ni tak berapa nak sedap sangat lah, tak berapa nak sesuai. Bukan kita tak boleh naik, boleh. Cuma orang kata apa, kepuasan untuk kita bayar bulanan tu tak berapa nak sampailah, lebih kurang. Hari ni kita akan lepak-lepak dengan Abang Khairul, santai-santai sambil kita tengok motor Avita Nova 250. Okey geng, jumpa lagi kita dekat channel Abang Khairul. Okey, jadi macam biasalah, yang mana belum subscribe tu subscribe dulu. Hari ni kita nak lepak-lepak sama-sama kita tengok Avita Nova 250. Okey. Jadi bila motor ni dilancarkan tu, banyaklah dia punya, kita panggil, isu-isu yang berbunyi lah. Ada yang mengecam, ada yang suka, ada yang compare, ada yang kata koyak, ada yang kata tak koyak kan. Jadi itu kita tak maulah, kita letak tepi lah. Sekarang ni kita nak orang kata apa, matang. Matang ni kita kata, kita nak tengok lah. Kalau kena dengan kita, kita tak kisahlah benda tu macam mana pun. Kena dengan kita, kena dengan poket kita balun sajalah. Tak kena, kita tengok yang lain pula. Okey, jadi hari ni lepak-lepak dengan Abang Khairul, kita tengok Avita Nova 250. Untuk motor ni dia main dengan dua pilihan warna lah. Nombor satu dia main warna hijau macam kat depan kita ni, satu lagi warna grey. Untuk Abang Khairul lebih sukakan warna hijau ni lah. Sebab dia punya hijau tu, hijau dia tu macam hijau zamrud tau. Hijau zamrud. Habis Abang Khairul suka warna yang gelap-gelap macam ni. Jadi kalau grey tu cantik juga, bukan tak cantik, cuma dia macam biasa lah grey tu. Sebab orang kata apa, kebanyakan lah. Kalau hijau ni kita kata jarang-jarang lah nak ada kan. Jadi hijau cantik di mata Abang Khairul. Okey, jadi sekarang kita nak walk around sambil kita tengok dia punya spek enjin motor ni. Okey, motor ni kategori dia main dengan skuter, maxi skuter. Enjin dia main dengan enjin single overhead cam, 1 silinder, 4 stroke, liquid cool. Okey, motor ni dia disejukkan menggunakan cecair lah, disejukkan menggunakan liquid coolant ataupun cecair. Cc bersasaran 244 cc, Newton meter of torque 24 Newton meter of torque. Horsepower boleh mencapai sehingga 24 horsepower. Top speed motor ni boleh mencecah sehingga 130 km per jam. Jadi untuk satu maxi skuter yang dia bagi cc 250, top speed dah boleh lari 130 tu, bagi Abang Khairul dah okey lah. Yang ni selalu kena tengok juga. Kadang-kadang Abang Khairul dapat komen-komen daripada orang, tulis ya 250 tapi boleh pergi satu lebih je. Memang macam tu bang, memang macam tu. Dia bukannya cc dia 250 tapi dia boleh speed 250 cc, tak boleh. Habis tu kalau motor 1000 cc tu takkan dia nak lari 1000 km sejam. Tak mungkin lah, itu dah nak sampai kelajuan cahaya dah tu. Jadi itu lain tu, buah-buah cahaya dah. Alright, itu adalah spek enjin untuk motor ni. So kita nak tengok untuk rim depan lah. Rim depan saiz dia. Okey, untuk motor ni saiz tayar depan dia bagi saiz 120/70, rim 14 inci, siap sekali dengan tayar tubeless. Untuk disc brake pula, dia bagi disc brake siap ABS lah. 4 port lah. Dia ada ABS, dia ada TCS. Okey, jadi untuk rim depan dia bagi dekat kita saiz 14 inci. Okey, lepas tu kita tengok untuk belakang pula.
Untuk belakang, dia bagi saiz tayar 130 70 13 inci siap tubeless. Untuk belakang disc brake ada ABS, ada TCS juga. Okey. Depan yang tak ada TCS, belakang yang ada TCS. Jadi sistem brake dia untuk depan dia bagi ABS, belakang bagi ABS dan juga TCS. Macam tu. Okey. Jadi on paper lah, bang kira tengok on paper lah. Okey, kita tengok suspension pula. Untuk suspension motor ni ya, suspension depan dia pakai biasa lah, dia pakai teleskopik biasa sahaja. Cuma yang special dia dekat bahagian belakang. Kalau depan dia macam tu saja. Untuk bahagian belakang, special dia bagi absorber, 2 absorber siap sekali dengan sub tank lah. Ataupun setengah orang panggil absorber gas, ataupun setengah orang dia panggil absorber angin kan. Macam-macam lah orang panggil. Tapi dia ada sub tank dekat sini lah. Ini bukan sub tank yang plastik ataupun sekadar aksesori je tau. Ini memang betul-betul besi yang padat lah. Dia ada dia punya skru dekat atas ni. Jadi dia ada function lah kita kata. Jadi ada function lah untuk dia punya sub tank untuk kiri dan juga kanan. Okey. Lepas tu kita tengok pula daripada depan motor ni. Dia punya lampu lah. Dia punya lampu abang kira on dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay, ini dia punya lampu bila abang kira on. Okay, abang perasan tak bila kita on kan? Okay, abang kira tutup dulu. Okay, bila kita on, okay, dia akan naik ke atas macam tu. Dia daripada bawah, dia akan naik ke atas. Kita tengok sekali lagi nah. Memang cantik, lampu depan memang cantik. 1, 2, 3. Nampak? Baik. Itu yang best tu. Okay, yang ni dia punya daylight running. Bila kita on tu dia akan menyala daripada depan ni, naik sampai ke atas ni, naik sampai atas sekali. Okay, ini dah daylight running untuk motor ni. Lepas tu kita tengok dia punya lampu main pula. Alright, sekarang mari kita dah start motor ni. Motor ni dia pakai projector lah. Ini dia punya lampu main. Dia punya lampu atas. Okay, ini dia punya lampu tinggi lah, lampu high dia lah. Okay, kalau high beam dia macam ni. Alright, okay, memang cantik lah. Depan memang tak dinafikan, memang cantik. Depan memang sangat-sangat cantik. Ini dia punya lampu LED untuk signal lah. Dia duduk dekat bawah ni. Okay, di sini ada satu stiker Aveta. Dia main dengan warna gold. Lepas tu di sini ada dia punya dashcam lah. Motor ni dia main juga dengan dashcam lah. Dengan dashcam sekali. Alright, jadi macam tu sahaja untuk bahagian depan. Lepas tu untuk windshield ni, dia main hitam. Lepas tu dia tak boleh laras lah. Kalau dia boleh pun, dia boleh manual lah bagi rasa sebab ada satu skru kat itu. Mungkin kita boleh buka untuk rendahkan dia sikit. Jadi dia main warna-warna smoke macam ni lah. Dia memang main warna hitam macam ni. Jadi nampak orang kata apa, lagi nice lah. Itu dia punya aksesori itulah. Okey, jadi ini adalah pandangan di bahagian hadapan. Sekarang kita tengok pandangan di bahagian belakang pula. Alright, ini adalah pandangan motor ni daripada bahagian belakang. Kalau kita tengok di sini ada lampu macam biasa sahaja. Okey, abang kira akan on dia punya lampu untuk tunjuk dekat hangpa. Okey, ini lampu bila abang kira dah hidupkan motor ni, dia macam ni sahaja. Bila kita break pula, lampu break dia macam ni. Okey, dia main LED ya. Alright, itu sahaja untuk bahagian lampu belakang. Lepas tu di sini dia punya signal lah. Signal pun dia main LED. Lepas tu sini ada cover-cover dia. Di sini dia punya ekor. Sini tempat letak dia punya plate. Jadi macam tu sahaja kita kata view daripada belakang untuk Aveta Nova 250 ni. Alright, jadi kita pergi ke bahagian depan balik. Kita tengok dekat bahagian button ni lah. Untuk sebelah kanan, kalau kita tengok simple saja, biasa saja. Ada dia punya balancing, dia punya handle grip. Lepas tu dia punya killer switch, dia punya button untuk hazard, dia punya starter dekat sini. Okey, di sini dia ada bagi macam tempat kosong lah untuk kita orang kata apa, tambah switch ke apa kan. Okey, lepas tu ini dia punya brake. Dia punya brake. Okey, dia punya brake depan ni dia ada untuk adjust level ni lah. Okey, boleh adjust lah. Nombor 1, ada 2, 3, 4. Okey, jadi semua ada 4 level lah untuk brake di bahagian hadapan. Alright, kita tengok pula sebahagian kiri. Okey, untuk sebelah kiri dia ada banyak sikit lah. Dia punya button tu dia lebih lah, extra lah daripada bahagian kanan tadi tu. Okey, kita tengok atas ni dia ada lampu high beam. Okey, lepas tu sini dia ada arrow untuk naik turun. Dia ada set, di sini ada T lah.
Untuk function-function dia tu kita tengok. Okey, lepas tu ni lampu atas, lampu bawah, signal kiri, signal kanan. Lepas tu ni dia punya horn. Macam tu sahaja dia punya function. Okey, brake level sama jugalah. Dia ada 3 level lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 4, sorry. Semua dia ada 4 lah. Dia punya adjust ni, adjustable ni lah. Lepas tu dia ada juga di sini dia punya ini handbrake kot, tak silap panggil. Betul. Okey, dia ada handbrake dekat sini. Macam tu. Nampak dia ada handbrake. Alright. Tunjuk kan handbrake. Ni. Okey, handbrake untuk motor ni. Okey, kalau kita tak mau, tarik macam tu saja. Kalau kita nak guna, tarik, lock sini, parking saja. Jadi kita parking dekat kawasan bukit, anak-anak ada atas motor, apa semua kita tak risau sangatlah. Nak buka dia hanya pop macam tu saja. Okey. Jadi ini adalah dia punya bahagian sinilah. Jadi kita tengok dekat bahagian meter pula. Jadi untuk motor ni dia bagi meter TFT 7 inci. Jadi dia punya button-button semua ada dekat sini. Kita masuk dulu. Nampak jelas ke tak jelas, mungkin tak pastilah dalam video ni kan. Okey, di sini ada arrow-arrow. Ni tire function. Tire accessory. No. Back dia mana back dia? Ni ada back dia lah. Okey. Ni adalah meter motor ni lah untuk mode yang biasa. Kalau kita tengok di sini dia ada jam. Di sini dia ada apa ni, jam. Okey, jam ni dia punya temperature. Okey, sini temperature. Di sini adalah bagi tahu sini dia punya meter, RPM, kilometer per hour, apa semua di sinilah. Okey, dia punya odo di sini. Ini dia punya odo. Okey, ni dia punya volt battery, sini dia punya meter minyak lah. Okey, jadi kalau abang kita tekan ke atas sikit, dia akan masuk ke menu. Okey, bila masuk ke menu, abang kita tekan set sekali. Okey, dia adalah function-function kat sini. Ada tire pleasure, lepas tu ada factory reset, lepas tu ada maintenance. Maintenance ni untuk macam kita panggil hang service, hang kena clear maintenance ni lah. Okey, lepas tu ada inilah. Lepas tu ada metric, imperial, ada apa lagi, language, ada lagi TCS, hang boleh on, hang boleh off. Okey, lepas tu ada display adjustment. Okey, lepas tu ada time setting. Okey, lepas tu ada version. Okey, ada barcode dekat situ. Okey, ni ada tire learning. Okey, dia ada macam-macam jugalah function dekat dalam ni. Alright, jadi abang kira akan back balik. Back dulu. Okey, ini dah keluar dah. Abang kira tekan button arrow bawah pula. Okey, bila tekan button arrow bawah, dia ada satu bagi barcode lah dekat situ. Jadi abang kira pun tak pernah try. Abang kira rasa untuk kita download apps untuk connectkan phone kita dekat meter ni lah, untuk kita buat mirror screen. Alright, jadi abang kira tekan bawah lagi, tekan bawah sekali lagi. Okey, dia pergi ke kamera. Kamera dia bagi macam ni. Okey, ini dia punya kamera lah. Kamera di bahagian depan lah. Kamera agak jelas juga, tapi dia tak bagi full display dekat kita. Ataupun ada cara-cara nak setting dia, abang kira tak pastilah. Okey, ini gambar abang kira depan kamera motor Aveta Nova ni. Okey, jadi kalau kita tengok, walaupun kita buka kamera, dia masih ada lagi dekat kita temperature, masih ada lagi meter minyak dekat sini, masih ada lagi jam. Okey, jadi macam poin-poin penting, odo apa semua masih ada lagi. Masih ada lagi. Motor ni kamera depan belakang ke depan saja kan? Depan saja. Depan saja kan? Motor ni depan sajalah. Depan saja. Okey, jadi macam tu saja untuk meter motor ni. Alright, dapat video ni, harap video ni membantu hampa lah. Membantu hampa. Okey, sekarang baru kita tengok dekat kunci lah motor ni. Motor ni dia main dengan keyless. Okey, dia main dengan keyless. Dia ada poket tepi ni. Tapi poket untuk sebelah kanan ni singkat sangat. Macam ni je. Macam ni je tangan abang kira boleh masuk. Tak boleh lah. Macam tu. Dekat tangan abang kira. Macam tu je. Jadi abang kira rasa sangat-sangat kecil lah. Sangat-sangat kecil. Kalau sebelah sini pula. Okey. Ini dalam sikit. Dia sampai lengan abang kira lah. Okey. Macam tu. Alright. Okey. Ini dia punya remote. Remote yang dia bagi. Remote motor ni senang kata motor China lah kita kata kan. Remote motor China kebanyakan dia main macam ni lah. Dia main macam ni. Okey, di sini ada satu key hidden untuk kita buka kunci ni. Nampak? Kita boleh guna dia. In case bateri kita kong ataupun bateri kita habis ataupun motor kita tak boleh function disebabkan tak ada aliran elektrik, kita boleh guna kunci ni untuk kita hidupkan motor ni. Okey. Tapi kalau tak ada aliran elektrik memang tak hidup dah lah. Jadi kita cuma boleh buka je lah.
Okey, sekarang kita tengok dekat bahagian seat dia pula. Untuk bahagian seat motor ni, untuk tepi ni dia buat macam elemen carbon tau. Carbon. Ni untuk tepi ni. Okey, sampai belakang ni. Okey, lepas tu sini dia bagi biasa punya lah. Alright, kita tengok bawah seat pula. Ada apa? Bawah seat. Okey. Bawah seat dia 20 liter lah. 20 liter. Bagi Bang kecil lah. Helmet sebiji pun Bang tak apa nak yakin lah. Tengok size helmet jugalah. Bang rasa full face tak lepas kot. Kalau helmet open face tu insyaAllah lah 20 liter sahaja. Bateri dia duduk di sini. Nah, di sini. Okey, dia punya chassis dekat sini, kat belakang ni. Alright, ini macam tu ya. Tapi motor ni kemas lah. Taklah orang kata apa, nampak lekeh sangat, nampak koman sangat. Okey, untuk tangki minyak dia ada dekat sini. Dekat sini untuk seat minyak dia lah. Minyak dia, kejap Bang on. Sorry, open. Okey. Oh, sorry. Sini. Okey, ini adalah dia punya tangki minyak. Untuk motor ni, dia punya size tank tu 12 liter sahaja. Alright, di sini buka, masuk minyak, tutup balik. Macam tu saja. Alright. Macam tu. Okey. Jadi lepas tu kalau kita tengok pula motor ni, berat dia 150 kg. Tinggi seat dia 774. Jadi untuk satu motor maxi scooter 150 kg bagi Bang Kirul, weh, ringan gila. Itu yang kita kata tadi tu. Setengah orang dia badan sebesar tapi dia nak bawa motor yang besar, dia tak boleh sebab dia apa, kalau orang Kedah panggil riang lah, kekuatan dia tak ada kan. Jadi yang ni baru 150 kg. 150 kg lah. Tinggi seat 774. Tinggi Abang Gero 174. Kedudukan Abang Gero di atas motor Aveta ni macam ni lah. Okey. Jadi kalau kaki Abang Gero macam ni. Ada ruang sikit lagi. Ada ruang sikit lagi macam tu. Jadi Abang Gero kurang sikit lah berminat dengan position motor ni. Okey. Sebab Abang Gero tak suka dia punya handle ni dia masuk ke dalam sikit macam tu. Tapi okey lah, benda-benda macam ni benda yang sikit lah, benda yang simple lah kita katakan. Kita tak payah fikir sangat-sangat lah. Okey. Jadi kita tengok dekat bahagian body tepi. Kalau body tepi dia orang kata apa, kemas lah, look nice lah. Okey. Di sini dia ada stiker oleh Nova dekat sini. Okey. Lepas tu ni punya cover. Di sini ada emblem. Dia main dengan warna gold. Nice lah. Ni nampak cantik lah, nampak mahal. Okey, dia punya footrest belakang. Okey. Footrest belakang. Lepas tu dia punya air dekat sini. Itu sahaja. Okey, dia simple saja. Skuter standard. Kalau sebelah kiri pula. Okey, kiri pula kalau kita tengok. Okey, ni bahagian sebelah kiri lah. Sebelah kiri pun sama jugalah. Dia ada stiker dekat sini, dia ada cover, dia ada emblem. Okey, dia punya besi pemegang belakang lah. Okey, jadi orang kata apa, simple, biasa sahaja, tak ada apa-apa sangat lah kat tepi-tepi tu. Okey, jadi itu adalah sedikit sebanyak info yang Abang Khairul nak tunjuk dekat hampa. Sekarang Abang, USB, ada USB motor ni. Ada USB dia duduk dekat mana? Okey, dia ada USB. Oh, USB dia ada tepi ni. Alright. Motor ni dia main jugalah dengan USB lah. Dengan USB. Ya, ada kat tepi ni USB. Jadi ada type A. Type A ada, type C pun ada. Ada dua sekali. Baik. Okey. Jadi ada apa-apa lagi? Kita nak start motor tengok. Tak ada apa yang tertinggal lah. Dia orang kata apa? Dulu Abang Edo kata lah, masa keluar motor-motor China yang jenis RT1, RT2, RT3 kan. Kita macam, wow, ada kamera lah. Wow, dia macam ni lah. Wow, dah itulah. Tapi sekarang kita dah macam biasa dah. Perasan tak? Kita dah jadi macam, oh, itu je lah. Jadi tahu tak? Itulah benda yang kita tak perasan sebenarnya. Yang terjadi dekat pemotoran kita bila motor-motor China masuk ni. Abang Kira tak kata Abang Kira suka motor China, tak? Abang Kira pun tak kata Abang Kira meluak motor China, tak? Jadi Abang Kira cuma rasa macam, okey, masuk pun okey, tak masuk pun okey. Tapi lebih baik masuk lah. Sebab bila masuk tu, kita boleh dapat banyak benda-benda yang baru tau. Kalau sebelum ni kita nak dapat motor yang ada dashcam, minta maaf lah, tak ada 50,000 memang tak jumpa lah. Tapi 15,000 kita dah boleh dapat dah motor yang ada dashcam. Meter TFT. Okey, jadi macam tu lah. Okey, cuma motor China masuk ni, motor second hand, dia agak jatuh sikit lah. Macam tu sajalah. Okey, jadi Abang nak start motor ni.
Kita dengar dia punya bunyi lah. Tapi dia ada TCS. Dia tak boleh nak rem dia sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okey, macam itulah dia punya bunyi untuk Nova 250 ni. Jadi macam biasalah, selesai kita tengok motor, kita nak tengok pula dia punya harga. Jadi itu adalah sedikit sebanyak spek yang apa yang ada pada motor ni. Jadi Abang Gero boleh tunjuk macam tu je lah. Apa sidul mirror ni tak mau nak pusing. Okay, dia perlukan keganasan sikit. Okey, jadi orang kata apa? Motor ni kalau Abang Gero lah, saiz Abang Gero lah 94 kg, 174. Abang Gero rasa kurang puas sikit lah naik motor ni. Terus terang cakap lah, senang kata kan. Tapi ada orang yang walaupun berat dia sama macam Abang Gero, tinggi macam sama Abang Gero, tapi dia okey naik motor ni. Macam Abang Gero jenis kaki yang panjang. Jadi Abang Gero rasa macam nak cakap macam mana, kepuasan tu tak ada lah. Tapi harga dia tu lah yang syok tu, murah. Okey. Jadi untuk Aveta Nova 250 ni, harga dia untuk cash anggaran dalam 15 lebih kurang on the road. Abang Gero lupa nak tulis harga dia berapa. Tapi tak apalah, hampa PM Abang Gero lah untuk harga cash. Sebab jarang-jarang orang beli cash kan. Jadi untuk harga loan RM paling rendah Abang Gero boleh buat RM RM0. Siap sekali semua, jangan risau. Penghantaran Abang Gero boleh hantar. Kalau hang duk jauh nak main ambil dekat Abang Gero pun boleh, tak ada masalah. Contoh hang duk Perak, hang nak main ambil dekat Jitra, kita bagi RM300. Kalau hang duk KL nak main ambil dekat Jitra, Abang Gero bagi duit minyak RM300. Kalau nak hantar pun boleh, tak ada masalah. Kena pergi ambil di mana-mana cawangan pun ada. Kita ada cawangan di Kedah, Perlis, Perak. Kita ada 3 negeri lah. Okey. Jadi mana-mana cawangan pun abang pergi ambil, abang akan dapat lah RM300 tu. Okey, jadi harga deposit RM0 4 tahun 461, 5 tahun 348, 6 tahun 302, 7 tahun 269. Okey, jadi itu adalah harga untuk Aveta Nova ni. Tapi harga yang Abang Gero kira ni adalah rate yang paling rendah lah. Kadang-kadang untuk pembeli dia dapat rate yang tinggi sikit, harga akan lebih sikit. Okey, jadi macam itulah. Untuk harga rate ni Abang Gero memang tak boleh pilih. Yang ni pihak loan yang hanya boleh pilih kepada pembeli ataupun customer. Jadi Abang Gero boleh kira yang paling murah sajalah. Jadi untuk apa buat kira-kira lah. Tapi kalau lari pun tak banyak lah. RM15, RM10, RM20, macam tu lah lebih kurang. Okey. Jadi yang berasa macam mana? Nova ni sesuaikah dengan apa? Tak sesuaikah dengan apa? Hampa nilai sendirilah. Sebab kata Iwan, pilihan di tangan anda. Apa-apa pun semoga dipermudahkan segala urusan.